Tekan button A for few seconds sampai blinking. Kemudian tekan button C sampai UTC dan turunkan nilainya kepada 8 untuk zone Malaysia. Kemudian tekan button A untuk tetapan longitude. Untuk dapatkan bacaan ini, Abang Jam gunakan aplikasi yang ini. Sebab yang ini dia akan menunjukkan kawasan perairan berdekatan. Tekan button nearest dan kita kena allow. Dan dia akan tunjukkan kawasan perairan sekarang yang berdekatan dengan kawasan Abang Jam adalah Sungai Perak. Dan ada bacaan untuk longitude 101 east. Masukkan pada paparan jam 101 dan boleh nampak E ni menunjukkan east. Kemudian tekan lagi button C, dia akan minta interval. Untuk dapatkan nilai interval, Abang Jam kena kosongkan dulu, sifarkan dulu sebab dia ada pengiraan. Dan kita patah balik ke bahagian button A. Jom kita tengok dulu berapa masa untuk high tide yang telah sedia ada pada paparan masa jam dekat jam ini. Jom kita tengok, tekan saja button C. Dia akan tunjukkan high tide dan gunakan button B dan juga button D untuk menggerakkan garis hitam itu. So, kalau ikutkan pada jam ini sedia ada antara jam 2 hingga jam 3 berlaku high tide. Jom kita buat perbandingan. Pada aplikasi ini, kita pergi ke tarikh semasa. Sekarang adalah 29 Mei. Ada dua paparan high tide dekat sini, di sebelah AM dan juga di sebelah PM. Abang Jam dah jumpa dekat sini pada waktu pagi. So, Abang Jam ambil nilai 2 ini tolak dengan 7.21. Gunakan kalkulator sahaja. Tekan 2, kemudian tolak 7.21. Nilai perbezaan ini masukkan pada nilai interval. Tekan semula side button A. Sebelum itu, kalau dalam kedudukan macam ni, kita kena pergi ke timekeeping mode. Tekan button C sampai dalam timekeeping mode. Kemudian tekan button A sampai blinking. Tekan semula button C. Kemudian tekan button A. Tekan lagi button C. Dia akan mintakan interval. So, masukkan nilai 521 tadi. Okey, masukkan nilai 521. Tekan semula button C untuk pindah ke sebelahnya. Dan naikkan nilainya kepada 21. Setelah itu, tekan button A. Jom kita tengok. Kalau ikutkan sekarang ni, dah tunjukkan paparan keadaan semasa untuk 9.38 PM adalah air dah nak surut. Jom kita buat perbandingan dulu. Tekan semula button C. Pergi ke bahagian high tide. Tekan pada high tide punya bacaan. Kita gerakkan dulu. Kalau ikutkan sini, di sebelah paginya adalah antara jam 7 hingga jam 8. Kita comparekan dengan yang pada aplikasi tadi. Masukkan yang ada pada aplikasi. So, menunjukkan, kejap perlukan Face ID dulu. Okey, pada aplikasi ini menunjukkan jam 7.21. Nampak? Antara jam 7 hingga jam 8 berlaku air pasang. Ngam kena Kemudian kita tengok di sebelah PM-nya 7.29. So, kalau gitu kita buat semakan, tekan button D ni untuk menggerakkan nilai hitam tu. So, di sebelah PM-nya antara jam 7 hingga jam 8. Itulah dia. Let's say lah, kalau tuan-tuan puan-puan nak tengok pada paparan tarikh berikutnya sebagai contoh. Tekan semula button A, dia akan tunjukkan moon phase ataupun moon graph. Dan nampak tak paparan tarikh dekat bawah ni? Kita ubah dulu kedudukan tarikh ini. So, kita boleh pergi untuk 30. Untuk esok lah. Tekan semula button A untuk tengok tide graph ni. Okey, kalau ikutkan dekat sini, pada esok mungkin berlaku antara jam 8 hingga jam 9 pagi air pasang. Jom kita tengok pada sini. 30 hari bulan pula 30 hari bulan. So, 29. Kita scroll lagi. Scroll. Sampailah jumpa 30 hari bulan punya. Okey, 30 hari bulan. Nampak tak? High tide dia 7.58. Ngam antara jam... Sekejap So, nampak antara jam 8... antara jam 8 hingga jam 9 berlakunya air pasang. Kemudian di sebelah malamnya 8.4 PM. Okey. So, kita tengok di sebelah malam. Okey, nampak? 8 dan 9. Antara jam 8 ke 9 akan berlaku air pasang seterusnya. So, ada perbezaan sebab pada jam ini dia menggunakan formula.
Manakala pada tabel ini memang dah ada pengesannya untuk dapatkan paling tepat. Dan kalau compare dengan jam mat motor ini, dia tak bolehlah nak tunjukkan pada bahagian minitnya. Sebab itulah kekangannya. So, itu sahaja untuk tetapan high tide pada jam ini. Kalau nak lagi, follow Abang Jam dan bagi dekat ruangan komen.